Begitu juga sudah jadi adab dah dalam dunia ni. Kita nak bui kat orang kalau tak ada beza. Jadi orang panggil tak ada tamadun lah. Bui benda boleh bui tangan kiri. Tangan kiri tu buat apa? Kan? Kalau bui tangan kanan, nampak kita memuliakan dia. Sebab tangan kanan tu kita guna untuk benda-benda yang suci. Nampak? Dia pun berasa dia dimuliakan. Dan kalau guna tangan kiri, dia serah lalu. Tak kata pun dia guna, dia serah lalu. Mana dia bertamadun, cerdik. Bukan dengan bahasa saja dia faham. Bukan dengan perkataan saja dia faham bahasa manusia ni. Dengan perbuatan juga dia faham. Ini makna menghina aku ni. Dia faham. Itu tujuan Nabi SAW ajar lagu ni. Kalau istinja dengan tangan kanan, tak boleh, kena tangan kiri. Selain daripada tu, kalau guna tangan kanan, tangan kiri, dia sikit sebanyak tu dia ada. Terutama kalau tidak basuh dengan sabun zaman dulu. Dalam zaman tu terutamanya Nabi ajar ni penting sangat. Zaman kemudian ni pun ada kalanya setengah-setengah kuman dia tidak boleh hilang dengan mudah. Kalau kita kata apa dia kita kata, kita kata menyecah lah, menyecah, belacan, sabun 2-3 kali tak hilang lagi. Itu hak zahir, hak baru. Hak kita tak nampak berapa banyak. Lepas tu kalau kita duk makan, hak tu makan pula. Zaman dulu dia rekah makan dalam talak ramai-ramai. Dia boleh bawa penyakit kuman-kuman tu melarat kepada orang lain. Kepada kita sendiri pun masuk dalam mulut. Tapi kalau kita suku ni tangan kiri, ni tangan kanan ni tak ada, kita tak ada guna, tak boleh. Kita pelihara bagus tu untuk kesihatan kita. Dari segi adab, dari segi tamadun, dari segi kesihatan, dari segi apa sekali pun kalau tengok memang nampak molek. Ada beza kanan kiri. Dan yang kanan untuk mulia, yang kiri untuk hak hina-hina ataupun yang jejek, yang menjejekkan. Memang kita guna gitu. Itu termasuk dalam adab. Hak kanan tu lebih ke mana-mana. Semua kita kata dalam dunia ni, kalau kita perhati manusia, hak lebih ramai, lebih kuat kanan. Hak kidal, orang panggil kidal lebih guna tangan kiri tak ramai. Nak banding dengan hak guna tangan kanan, berkali 10 pun tak ada. Maknanya kanan itu lebih kuat. Lepas tu dalam politik, dalam gapo pun semua dia guna. Belok kanan, belok kiri. Hak kanan tu mana bagi dia molek lah, bagi dia. Tak tahu lagi hak sebenarnya. Tak cara tu. Kalau zaman dulu hak sosialis tu kiri lah. Berhaluan kiri. Hak ni berhaluan kanan. Padahal kedua-duanya tak pakai belakang. Nak rayaknya manusia yang bukan Islam pun dia kerti benda lagu tu. Kanan ni untuk molek. Apa tak lagi orang Islam. Gitu. Lepas tu dalam hadis ni, ini semua ni termasuk dalam adab-adab apa ni, buai. Tapi itu Islam. Kalau dalam keadaan perlu sakit tangan kiri, nak kan? Tangan kanan boleh lagi. Tangan kanan boleh lagi. Tak boleh langsung lah kau. Kalau kita kata tak boleh langsung, sepupu-pupu Zahiriyah dia kata haram. Haram. Tangan kanan tak boleh guna. Susah lah. Sebab tu kena guna hak pekoh ni. Hadis dengan pekoh dia kena sekali. Barulah bijaksana. Kalau tangan sakit, nak mana? Takkan nak suruh orang lain basuh. Boleh lah khabar lagi. Malu kau orang. Khabar lagi. Kalau nak suruh bini pun tak patut. Muka khabar lagi. Kalau bini pun nak suruh suami. Sebentar kau tak boleh guna tangan kanan. Jadi kena utama tangan orang lain kau hak kiri. Tak boleh lagu tu. Tangan kita sendirilah guna hak kanan. Tangan kita sendirilah. Tapi sebab kata tadi lah, maksud asalnya gapo? Maksud asal. Bila kita faham hak asal tadi, faham lah. Jadi kita guna tangan kanan, dah tahu dah. Nabi suruh jaga benda. Takut-takut banyak perkara tadi. Bahaya, ancaman kepada kesihatan. Bila kita gitu, kita makan, kita guna sudu lah. Sekarang ni ada sudu kan? Itulah caranya. Kita guna sudu pula. Itulah kebaikan. Sebab apa? Dia hak kotor-kotor jadi dia masuk celah-celah kuku gapo ni. Di kulit-kulit kita ni, dia duduk melekat situ. Jadi caranya guna sudu. Selamatlah kita. Selesailah masalahnya. Tangan kanan boleh guna. Hak ni dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa boleh pilih. Memang tangan kiri lah yang dianjurkan kita guna. Dalam keadaan darurat, tangan kanan boleh guna.
Dan hak moleknya kita ajar guna tangan kanan lah, hak baik-baik tu. Hatta menulis sekalipun kalau boleh. Kalau tak boleh jangan dipaksa. Kalau tak boleh tak apa, kiri pun tak apa. Kalau boleh hak lebih baiknya kanan lah. Sebab hak tu tulis ke apa ni, kita kata hak tu masuk dalam perbuatan yang mulia. Satu kelebihan pandai menulis, pandai membaca, itu kelebihan tu. Hak semoleknya tangan kanan. Kadang-kadang kita ibu bapa dia ada juga hak berat sangat, memang tak boleh. Tu nak kan. Tapi ada juga kalau dilatih boleh. Berapa ramai orang yang memang dia mengiri, tapi kalau makan kanan. Sebab apa? Sebab dia latih, dia ajar. Ayah dia tu, mak dia tu suruh juga. Jadi dia pun jadi biasalah. Begitu juga hak molek-molek, kita kena ajar gitu sepatutnya. Lepas tu riwayat daripada Abi Qatadah, dia kata Rasulullah SAW bersabda, bila seseorang daripada kamu minum, jangan menapah dalam bekah. Jangan menapah. Dan bila masuk ataupun pergi ke tempat membuang air, maka jangan dia pegang, jangan dia sentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan menyapu dengan tangan kanannya. Di sini ada beberapa perkara hak kita nak tidak semua. Ni dalam bab ni hak mula-mula tu tak ada kena-mengena dengan kita ni, tapi oleh kerana hadis tu dia mari sekali, dia sebutlah juga minum tak boleh menapah. Itu pun hikmah banyak juga, tak boleh menapah. Nak suruh tenang, dalam keadaan tenang minum. Orang yang biasa dengan tenang ni dia akan selamat jantung dia. Kalau main gaduh semacam, kalut semacam dah, itu tak boleh tu. Tak lama. Tak lama. Boleh kena lah. Jadi dia nak ketenangan tu. Orang tenang lagu mana? Minum tu. Ni dalam hadis ni, dalam hadis yang lain dia sebut jangan satu nafas minum deguk. Banyak teguk minum. Paling tinggi 3 kali. Mana dalam keadaan tenang, rehat. Ini baik untuk kesihatan kita. Satu untuk jantung. Yang keduanya, kalau duduk bernafas boleh jadi jeli. Orang kata jeli, masuk. Itu pun tak bagus juga. Boleh sampai ke paru-paru ke mana ke, boleh. Jadi dengan sebab itu hikmah dia. Yang ketiganya, nak bernafas tu jejek. Kalau orang lain nak berkongsi gelas bekas tu, saat ni kita sudah bernafas, dia jejek. Yang keempatnya, kalau kita ada penyakit TB kau gapo kan, boleh jadi kuman dia tu bila kita bernafas masuk. Orang lain minum kena dia pula. Kena pula. Itu hikmah dia. Dia tahu. Jadi dia ajar ada adab. Kalau dia ikut dengan baik, maka jadi selamat. Selamat tu dunia akhirat. Hak ni kita kata tak ada kena benda dengan akhirat. Hak ni faedah dunia. Nabi royak juga. Faedah duniawi kita. Cuma dari segi akhirat secara tidak langsung tu adalah kalau umur panjang boleh ibadat banyak sikit. Kita kata boleh buat kebaikan banyak sikit. Tapi kalau mati banget, kurang tu. Tidak langsung. Bila pergi ke tempat buang air, jangan sentuh. Jangan sentuh dengan tangan kanan. Kemaluan dia tu. Kena sentuh dengan tangan kiri. Lepas tu ada ulama kata, dah tak boleh sentuh dengan tangan kanan, tak boleh guna nak tangan kanan ni dah. Lagu mana? Gohok. Adalah pendapat ulama Khattabi. Pelik lah. Ulama golek kepala belakang. Dengan buah dia. Dia kata ambil anak batu dengan tumit, kepik kata dia. Bila buang air kecil, setelah tu kepik tu kepik tu mari dekat, ambil dengan tangan kiri kata dia. Aduh kalau tu susah tu. Nak buat kadang-kadang dia tak boleh guna tangan kanan sangat. Hak orang royak Nabi kata tak boleh sentuh. Hak nak cebok air tu tak apa dengan tangan kanan. Apa kena-mengena je. Anak batu tu ambil dengan tangan kanan, lepas tu butak tangan kiri. Tak apa hak tu. Ni tak boleh guna langsung. Kan hak kata. Sebab tu kadang-kadang hak ulama ni pun kena tengok juga. Dia ada juga benda tak masuk akal kadang-kadang. Terlalu tidak praktikal. Jadi hak kena duduk pula tu. Kalau kencing tu sambil duduk boleh kira lah. Kalau hak berdiri, tempat kena berdiri tu lagu mana?